Jom saya ajarkan 3 perkara tuan-tuan dan puan yang akan mampu mengubah kehidupan kita. Pertama, tolong jaga solat di awal waktu. Kalau kita boleh mengutamakan Allah dalam kehidupan kita, whatever apa sahaja yang sedang kita lakukan, kita dahulukan Allah di awal waktunya. Tuan-tuan percayalah, Allah tidak akan pernah mensia-siakan gadaian waktu kita untuknya. Kedua, tolong dekatkan diri dengan Al-Quran di setiap hari. Ustaz, saya tak pandai baca Quran. Dengar Al-Quran. Cukup untuk mendengar. Orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, iaitu salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan satu salawat, Allah hapuskan 10 dosa kita. Dengan satu salawat, Allah naikkan 10 darjat kita. Hanya dengan satu salawat, Allah datangkan 10 kebaikan dan rezeki kepada kita.